kita berbicara berkenaan dengan siapakah antara pengikut-pengikut awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengikut-pengikut awal hampir kesemua nabi-nabi Allah sepanjang sejarah. Dan kelihatannya ada kesepakatan di kalangan ahli sejarah bahawa antara pengikut-pengikut awal para nabi-nabi ini adalah golongan yang dianggap sebagai tidak begitu berpengaruh, tidak dikira sebagai golongan yang penting sangat dalam masyarakat. Bahkan jarang kita jumpa di kalangan mereka termasuk daripada golongan bangsawan. Ada, tetapi tidak seramai daripada kelas-kelas yang lain. Kenapa? Antara sebab utamanya adalah pengikut-pengikut para nabi ini seringkali dilabel sebagai orang-orang yang tidak cerdik, orang-orang yang bodoh. Okey? Sampai hari ini. Saya baca di beberapa news portal di Malaysia ni baru-baru ni terjadi, bukan terjadilah, satu kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Dr. Ustaz Noh Gadut yang mewakili JAKIM atau MKI, saya tak tahu pasti, minta maaf. Dia kata haram bagi orang Islam menyertai majlis orang bukan Islam yang ada upacara keagamaan. Sila baca komen-komen ni. Sila baca komen-komen ni daripada kawan-kawan bukan Islam kita. Okey? Bagi saya, itu adalah bukti jelas bahawa Islamofobia masih lagi alive and kicking in this part of the world. Ya, Islamofobia ni masih lagi segar, masih lagi mengganas di Asia Tenggara ini. Bacalah komen-komen. Kata-kata yang cukup menyakitkan hati. Penghinaan, bukan saja menyakitkan hati, bahkan penghinaan secara langsung kepada agama Islam itu sendiri. Bukan kepada pengamalan agama di Malaysia, tapi kepada agama Islam itu sendiri. Kenapa saya kata kepada agama Islam itu sendiri? Kerana pendirian yang disampaikan oleh Datuk Dr. Noh Gadut itu, dia bukan saja pengamalan kumpulan Islam tertentu di tempat tertentu, tetapi dia adalah orthodox Islamic position. Dia adalah pendirian 4 mazhab. Dia adalah pendirian yang dikira sebagai orthodox Islam, yang diwakili oleh ulama-ulama majoriti dalam sejarah Islam. Jadi apabila kawan-kawan bukan Islam kita menyebut kenyataan-kenyataan yang begitu kasar dan begitu tajam, saya tertanya-tanya, bagaimana boleh sampai ke tahap itu? Sudah tentu saya ingin mulakan kritikan saya kepada orang Islam sendiri. Kita sebagai orang Islam, kita harus bertanggungjawab. Memang benar, terdapat kes-kes tertentu di mana perundangan-perundangan seperti ini tidak diperjelaskan dengan begitu baik kepada masyarakat. Ataupun kalau kita nak pergi lebih jauh daripada itu, pendidikan Islam kita di tempat-tempat tertentu, boleh kita masukkan sekali di Malaysia ini, yang masih lagi kurang penekanan kepada penjelasan. Masih lagi memberatkan isu indoktrinasi. Indoktrinasi itu apa? Doktrin. Memasukkan doktrin. Doktrin itu apa? Islam adalah A, B, C, D, E, F, G. Kamu orang Islam, kamu kena percaya. Masih kurang penekanan kepada penjelasan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa Islam begitu menekankan isu tauhid? Kenapa Islam begitu sensitif berkenaan dengan isu upacara agama lain? Saya percaya bahawa penekanan kepada penjelasan itu masih kurang. Tapi kalau saya salah, betulkan saya. Saya tidak melalui sistem pendidikan kebangsaan di negara Malaysia. Tapi saya membaca buku-buku dan saya interview, saya tanya kawan-kawan, saya tanya mereka-mereka melalui sistem, mereka bersetuju bahawa penekanan kepada penjelasan, penekanan kepada berfikir dalam beragama itu masih kurang. Walaupun ada, kita tidak boleh nafikan ada, dan saya lihat hari ini semakin berkembang. Tetapi sudah sekian lama penekanan kepada perkara itu belum diberikan perhatian yang benar-benar serius. Atas sebab itu, kami di Sidang Kalam, di Aslin Malaya, menekankan peri pentingnya kita menyandingkan wahyu dengan akal. Sesiapa yang beragama, dia pasti berakal dengan akal yang baik, kalau dia faham agama dia. Dan sesiapa yang berakal dengan akal yang baik, dia akan
melihat Islam dengan pandangan yang positif. Saya percaya. Ustaz, tapi ada banyak orang pandai tak masuk Islam. Betul. Sebabnya adalah kerana mereka pertama sekali belum lagi memberikan waktu yang cukup untuk mendalami agama tersebut. Sebab nombor dua, mungkin mereka telah disampaikan perkara-perkara yang salah berkenaan dengan Islam. Nombor tiga, mereka mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu lagi yang membuatkan mereka tidak mampu memandang positif kepada Islam atau mungkin masuk Islam kerana terpaksa mengorbankan beberapa perkara dalam proses itu. Tapi yang benar-benar cerdik, yang benar-benar berfikir panjang, yang benar-benar melakukan kajian, insya-Allah kalau tak masuk Islam pun dia akan ada pandangan yang positif kepada agama Islam. Tapi untuk perkara itu berlaku, dia harus bermula daripada orang Islam sendiri. Saya rasa ramai di luar sana, orang-orang bukan Islam, yang sebenarnya nak tahu Islam ni apa. Mereka nak faham Islam ni apa. Tapi sejujurnya, saya juga melihat cara-cara sebahagian orang Islam yang membuatkan kita ataupun membuatkan orang bukan Islam tak nak tahu, bahkan membenci agama ini. Kerana apa? Penekanan kepada pengajaran agama Islam tanpa menekankan isu logik, penjelasan, akal, itu sendiri adalah satu penghinaan kepada manusia. Sebelum orang menghina agama kita, kita terlebih dahulu telah menghina agama kita sendiri. Dan kita terlebih dahulu telah menghina akal manusia lain. Dengan mengatakan perkara-perkara seperti, jangan banyak tanya, ini yang dah tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, terima sahaja. Kamu bukan orang Islam, kamu tak ada hak untuk tanya soalan-soalan macam tu. Kan? Saya orang Islam, saya lebih faham agama saya. Kenyataan-kenyataan seperti ini adalah kenyataan-kenyataan yang cukup berbahaya. Bahkan kenyataan yang tak baik sebenarnya. Dan counterproductive. Pertama, tak semestinya awak orang Islam, awak lebih faham agama awak. Ini yang banyak orang tak faham benda ni. Dia bila menjelaskan sesuatu kepada orang bukan Islam, dengan begitu yakin, oh Islam gini, Islam gitu. Padahal dia sendiri tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya menyampaikan satu perkara yang begitu salah kepada orang bukan. Saya lihat benda ni banyak kali berlaku. Orang yang jenis malas membaca, Rasulullah pun dia tidak berapa kenal. Tapi dia akan kata, oh saya beranak Islam, saya dah 30 tahun mengambil agama ni. Jadi dia akan menjelaskan Islam dengan begitu yakin kepada orang bukan Islam. Dan banyak yang sebenarnya salah sampaikan. Kita yang belajar ni kita tengok salah. Banyak sangat salah. Bila salah, itu dikira sebagai satu jenayah tau. Sebab apa? Itu boleh buat orang tak jadi masuk Islam. Cuba bayangkan. Dan akhirnya mengorbankan keselamatan dia di akhirat. Hanya kerana awak tak sedar diri, awak tak tahu kemampuan keilmuan awak. Kalau tak tahu, senang saja. Kata, saya orang Islam, tapi tak bermakna saya tahu menjelaskan. Okay? Kalau awak nak tahu lebih, saya cadangkan awak pergi tanya orang sekian-sekian. Atau saya ikut sama-sama, sebab saya pun nak tahu. Itu cara dia. Tak percaya, tengoklah komen-komen. Orang Islam kita bila nak menjelaskan satu perkara. Kan? Gopoh nak menjelaskan. Dia begini sebenarnya, dia begitu sebenarnya. Sedangkan mereka sendiri tahu mereka tidak mendalami perkara tersebut. Apa salah? Kadang-kadang dalam komen thread tu, ada orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu ni yang nak berkomen banyak-banyak. Ini saya nak kena tegur. Saya bukan cakap tentang saya saja. Sebab dalam subjek yang saya bincangkan, kadang-kadang orang yang tak tahu apa-apa pasal subjek tu pun nak masuk bincang sekali. Kan? Akhirnya, komen orang yang tahu hilang. Tak tahu ke mana. Komen orang yang tak tahu apa yang dia cakap, berlambat-lambat. Ini tak ada adab. Awak hati-hati. Sebab orang bukan Islam dia baca, dia mungkin tak ada time nak pergi buka the whole thread. Sebab thread dah berpuluh-puluh. Kadang-kadang ustaz, doktor punya statement tenggelam. Sebab apa? Orang awam, dengan penuh bernafsu. Aku kena pertahankan Islam. Sometimes we just have to sit back and just let those people who know speak. Dan tak bermakna kalau you tak setuju dengan kenyataan mereka, tak bermakna apa yang mereka cakap tu salah. Ada orang awam mereka, oh saya tak setuju dengan cara ustaz, ustaz sepatut cakap macam ni, ustaz sepatut cakap macam tu. It's okay for you to give suggestions, it's okay. But you have to also know why. Some ustaz, some doctor, some sheikh, they answer in a certain way. They have other considerations in their mind. But some people, no, we have to answer this. Kenapa ustaz tak bagi dalil je? Kenapa ustaz tak cakap Nabi kata macam ni? Rasul kata, Quran kata macam tu. Sabar. Dalam dakwah ada siasah dia. Ada dia punya strategi dia. Ada politics dia.
Ada certain things awak tak boleh terus keluarkan semua yang awak tahu, semua benda. Itu bukan cara orang yang cerdik. Kadang awak ada 10 benda awak nak cakap. Tapi mungkin pada waktu tu satu benda saja yang baru sesuai untuk awak cakap masa ni. Dan ada consideration yang perlu dibuat. Tapi awak tengoklah kat ruang komen, semua nak masuk sekali. Semua nak masuk. This is my opinion. This is what I think. This is my opinion. This is what I think. Tengok dulu siapa kat dalam comment thread tu. Awak nak cakap pasal politics, awak tengok dalam comment section tu. Ada political expert tak kat dalam tu? Kasih dia cakap dulu. Kasih dia cakap. Kalau dia tak layan, kalau dia sibuk, barulah kalau awak mungkin nak buat kerja tugas fardu kifayah awak, silakan masuk. Tapi kalau dia dah mula bercakap, dia dah mula berbahas, yang lain kita berikan ruang. Saya tengok benda ni banyak kali berlaku. Sampaikan komen-komen yang baik semua jadi tenggelam. Jadi ini menjadi punca juga kepada kekeliruan orang-orang bukan Islam. Yes. Soalan Ustaz, biasanya Ustaz, we deal with experts and then dia memberi opinion dia. Tendensi dia adalah very nuanced, very focus pada detail. Tetapi masalah dia, this is not a simple narrative yang orang boleh terima. Jadi macam mana keadaan ni Ustaz? Sebab some other comments yang dia simple in narrative and ramai orang bila dia dengar je, it sounds right, itu yang dia setuju. How do we navigate? Betul. Ini concern yang sangat valid. Experts ni, you nak tahu experts, senang je. Komen dia sangat technical. Kan, sangat terperinci. Itu beza pakar dengan bukan pakar. Okay. Tapi ada pakar ni dia tak boleh nak simplify dia punya statements. Ada pakar dia mampu buat macam tu. Dia boleh bercakap technical, dia boleh very deep, dia boleh very nuanced. Tapi dia boleh tengok dia punya crowd dan dia boleh simplify kan. Tapi tak semua orang mampu buat benda tu. Benda tu bukan benda senang. Sebab tu Rasulullah SAW ni salah satu kemuliaan Nabi SAW, dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk simplify matters. Walaupun perkara yang disebut itu adalah perkara-perkara yang kompleks. That takes a different kind of intelligence. Ya. Bila bercakap dengan ulama, dia boleh pergi. Bila bercakap dengan orang awam, dia boleh pergi. Ada orang dah banyak sangat bercakap dengan ulama, dia dah tak boleh lah dengan orang awam lagi dah. Dalam subject matter tu. Ada orang dah terlalu banyak bercampur dengan orang awam, dia dah tak boleh lagi nak engage with the scholars in their level. Because kadang tingkatan dia sangat jauh, so you have to jump, ya, sangat susah. So kalau dalam keadaan macam tu berlaku macam mana? Kalau expert tu bercakap terlalu teknikal, orang awam yang rasa nak sumbang silakan, tapi jangan sanggah for no necessary reason. Saya tak setuju dengan apa yang orang atas cakap. Padahal orang atas tu expert subject matter tu. You jangan cakap you tak setuju. You just cakap this is my opinion, this is how I think. Sebab bila kita berbahas macam tu, nanti orang-orang yang lagi jahil dia masuk tu, oh yang kat atas tu salah lah. Tak semestinya atas tu salah. Tapi mungkin, apa kita kata, dia memerlukan simplification. Okay, so hold yourself from saying someone is wrong first. Jangan gopoh sangat. Nak kata, that is wrong. This is wrong. Nanti dulu. There are many considerations for you to go through, baru you boleh sampai to that conclusion. Orang yang senang arrive to the conclusion sama ada benda tu betul ataupun benda tu salah, so dia dalam banyak keadaan dia tidak berfikir panjang, kecuali benda tu terlalu simple lah. Tapi kalau perkara itu memerlukan perbincangan yang dalam dan awak pula sampai rumusan terlalu cepat, itu bahaya. Terlalu cepat tu tak kisahlah awak kata benda tu betul ataupun salah. Kalau terlalu cepat, dia membahayakan. Silakan. Ya. Follow-up question. Yeah. Jadi dari segi tanggungjawab, from the point of view of duty, is it the expert's duty to craft the narrative and simplify it, atau menjadi suatu tanggungjawab to the public to reach out to the expert and faham apa expert opinion? Of course, dua-dua kena buat. Sebab orang awam diminta untuk tambah ilmu dan orang yang alim diminta untuk ajar ilmu. Betul tak? So this is where they meet. Yang ni kena belajar, yang ni kena ajar. Betul tak? This is the meeting point. Belajar. Belajar tu maksud dia peningkatan, naik ke atas. Mengajar maksud dia kemampuan untuk menurunkan ke bawah. This is where they meet. Betul tak? Tapi kemampuan, ini dia. Ada orang tak boleh belajar. Dia tak boleh belajar tinggi sangat. Ada orang kat atas pula, dia tak boleh sampai ke bawah.
Dan this is where those who can must do it. Siapa yang mampu untuk simplify the subject matter, kena buat. Orang yang diberikan kemampuan untuk mempermudahkan complex subjects. Ada orang boleh buat, Allah bagi kemampuan tersebut. Ada orang tak boleh. Ada orang boleh belajar benda kompleks, ada orang tak boleh. Dia belajar, dia akan pening dan dia akan salah faham. Ajarlah beberapa kali pun dia akan salah faham benda tu. So, orang seperti itu tidak berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. So yang mampu kena meet in the middle. So the solution is kena aktif belajar, kena aktif mengajar. Pastikan yang nak belajar ada guru yang sedia untuk mengajar, dan pastikan yang nak mengajar pula ada murid yang sedia untuk belajar. Kita adalah tamadun ilmu. Seperti saya pernah kongsikan sebelum ini, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Franz Rosenthal menulis sebuah buku bertajuk Knowledge Triumphant. Knowledge Triumphant, di mana dia membuat perbandingan. Dia membandingkan antara beberapa tamadun dalam dunia ini dan apakah keunikan utama tamadun-tamadun tersebut. Dan bila dia sampai kepada tamadun Islam, dia kata keunikan tamadun Islam adalah ilmu. Ramai orang Islam sendiri mungkin terkejut. Orang bukan Islam melihat tamadun kita, dia kata apa? Tamadun Islam ni keunikannya adalah penekanan kepada ilmu. Tapi hari ini seolah-olah macam benda tu dah hilang. Tapi nak hilang terus kata pun tak boleh. Sebab kita masih ada banyak majlis ilmu sebenarnya. Orang Islam ni kita ada banyak majlis ilmu. Walaupun mungkin majlis ilmu kita bukan kepada nak cari duit. Nak tambah skill kerja. Tapi sesi-sesi ilmu, Quran, hadis, tafsir, fiqah, tajwid masih aktif dalam dunia Islam sebenarnya. Kalau awak follow, tengok orang Islam kita belajar. Tapi dia belajar apa dia nak belajar lah. Tapi kalau dia memperluaskan dia punya pembelajaran, tu yang terbaik. Apa dia? Itu cerita lain lah. Itu cerita heavy sikit lah kan. Manhaj kalau betul, insya-Allah pencarian dia akan betul. Tapi tak apalah, kita cerita tentang ilmu secara umum. Selagi ada pencarian ilmu yang aktif, selagi itu kita masih selamat insya-Allah. Tak kiralah mungkin orang yang belajar, tak kiralah dia jumpa golongan sesat dulu pun, dia chances dia selamat sangat tinggi. Tapi kalau dah berhenti belajar, itu lebih bahaya. Walaupun mungkin dia dah join grup yang betul, ajaran yang betul, kalau dia berhenti belajar, juga tinggi. Dan siapa yang masih belajar, walaupun dia telah menyertai kumpulan yang sesat dan dia dalam kumpulan yang sesat, insya-Allah dia akan selamat. Sebab selagi dalam proses pembelajaran, akal dia masih bergerak, jadi masih ada chances ataupun kemungkinan untuk bertemu dengan jalan yang benar. Tapi bila dia berhenti belajar, di situ yang kita kata berbahaya sangat. Okay? So, sebagai orang Islam, sebagai tamadun Islam, we have to live up to that name. Kita adalah tamadun yang memberi penekanan kepada ilmu. Maksudnya kita kena gila baca buku. Kita kena gila cari ulama. Kita kena gila cinta kepada different ideas. Kita kena jadi umat yang aktif berdialog. Kita kena jadi umat yang aktif bertukar-tukar pandangan. So, are we doing it? Kalau belum, kita kena buat lebih. Okay? 2 hari lepas tak silap saya kongsi satu tokoh penting Turki hari ini. Ya? Yang bernama Seljuk Bayraktar. Ya? Seljuk Bayraktar ni bagi saya adalah satu tokoh yang mesti dipopularkan di dunia. Bukan saja di kalangan orang Islam, tapi di dunia. Sebab bagi saya, dia adalah model ataupun dia adalah penjelmaan ilmuwan-ilmuwan silam kita. Okay? World class, top his field, pioneer dalam bidang dia, dalam masa yang sama religious, dalam masa yang sama Sunni Muslim. Okay? Bagi saya lah, sebab apa majority kan? Sebab hari tu saya cerita pasal Iran, betul tak? Seolah-olah macam Iran sahajalah success story umat Islam yang ada hari ini. Saya terlupa nak cerita pasal Turki kan. Turki juga boleh kita anggap sebagai satu success story. Okay? Sebab Turki tidak ketinggalan. Walaupun mungkin Turki bukanlah maybe setaraf dengan negara-negara yang paling hebat, tapi Turki is not that far. Dan dalam teknologi drone, especially dalam armaments drone, Turki adalah
kita boleh kata top country in the world ya, dalam penghasilan drone. Dan kalau kita tengok sejarah Seljuk Bayraktar, macam mana dia membina empire dia, macam mana bapa dia dulu yang start, Baykar, dia orang punya company tu nama Baykar. Family dia Bayraktar kan. Tapi dia punya company Baykar. Macam mana mereka bina dah berpuluh tahun, they started modestly, tapi slowly dengan berkat kesabaran dan kesungguhan mereka, akhirnya mereka mencapai world class status. Okay? Dan drone-drone mereka dibeli oleh banyak negara Europe, banyak-banyak negara-negara bukan Islam juga membeli daripada mereka. Dan kita diberitahu Pakistan juga menggunakan drone Turki, dan Ukraine juga menggunakan drone Turki ya, dalam peperangan mereka dengan Rusia. Jadi ini pencapaian yang membanggakan. Jadi saya nak ingatkan jugalah masyarakat Melayu Islam kita. Bagus bila kita tengok cerita-cerita macam Mak Kilau keluar, cerita Tok Gajah, cerita Datuk Mio Abdul Rahman, kan, cerita Gayung dan sebagainya. Tapi saya lihat ada satu sisi yang missing still. Di mana watak-watak innovator Melayu? Takkan kita tidak ada watak macam itu dalam sejarah? Kan? Kenapa penekanan ni kepada pahlawan? Betul, penting. Dan mungkin saya harap ni fasa awal. Saya yakin penghasil-penghasil filem yang cintakan bangsa Melayu ada these ideas in their mind. Macam mana nak memperkenalkan ketokohan ulama-ulama Melayu yang bukan saja ulama ataupun alim dalam bidang keagamaan, tapi alim dalam bidang ketenteraan contoh, alim dalam bidang sains, alim dalam bidang matematik, falak. Contoh mungkin Syekh Ahmad Zain Al-Fattani kan, salah seorang yang mesti dikenalkan kepada masyarakat Melayu kita. He's a polymath himself. Dia pakar dalam banyak bidang keilmuan, bukan saja bidang agama tetapi juga the sciences. Okay? Di Indonesia mereka ada Hamka, kan? Tapi Hamka tidak dipandang sebagai pakar dalam sains, kan? Dia adalah novelis, dia adalah ahli sastra, dia adalah ahli tafsir, okay? Dia adalah juga seorang ahli politik, kan? Tetapi sciences di mana? Innovator di mana? Kita belum ada lagi watak-watak seperti itu yang benar-benar diperkenalkan. Turki dah ada Seljuk Bayraktar, ada Mimar Sinan dulu, arkitek, kan? Dan banyak lagi lah Turki sudah hasilkan. Tapi Melayu di mana? Dan kenapa saya risau juga tentang penghasilan filem tentang silat sahaja ni? Saya bimbang kalau masyarakat Melayu kita menganggap bahawa di akhir zaman ini perjuangan kita adalah dengan cara-cara begitu. Lepas tu penekanan kepada isu kebatinan, kan? Ada pula yang bawa isu perwafakan, kan? Isu tradisional, herba tradisional. Itu ada manfaat dia, saya tidak nafikan wallahi. Tetapi di mana penekanan kepada akhir zaman, orang Melayu Islam harus juga menguasai teknologi, kan? Harus juga menguasai bidang-bidang sains, teknologi. Kenapa kita keluarkan benda tu? Bukankah dalam Al-Quran Allah perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah? Siapkan segala kekuatan yang kamu mampu. Siapkan segala kekuatan yang kamu mampu. Jadi kenapa kekuatan tu kita hanya hadkan kepada isu budaya, silat dan sebagainya, kan? Kalau kita tengok contoh seperti Seljuk Bayraktar, dia bukan turun daripada langit, kan? Dia bukan tiba-tiba jatuh daripada langit atau petik daripada pokok. Seljuk Bayraktar ni adalah hasil daripada berdekat-dekat usaha kerajaan Turki. Kita boleh kata jugalah antara peranan besar dimainkan oleh Erdogan. Bagaimana dia mengadunkan apa kita panggil sebagai wacana keagamaan di Turki yang progresif. Wacana keagamaan yang tidak mengorbankan tradisional Islam, tapi dalam masa yang sama sangat advance dalam sains mereka, penekanan kepada technical sciences, dan mereka tidak mengetepikan ataupun mengenepikan nostalgia mereka dengan kerajaan Osmania. So bila diadunkan tiga perkara ni, mereka dapat satu semangat baru. Awak tengok dokumentari-dokumentari yang dikeluarkan oleh Baykar, macam mana mereka nak launching the drone tu, sebutan Alhamdulillah, Subhanallah, Bismillah tu sentiasa bermain di mulut. Menunjukkan bahawa Islam adalah driving force kepada kemajuan juga. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab benda ni penting juga untuk melawan Islamofobia. Sebab orang agama ni dipandang sebagai bodoh. Orang agama ni dipandang sebagai mundur ke belakang. Sebab tu saya kata tak boleh salahkan mereka totally. Sebab kadang-kadang kita bagi signal tu.
we are sending the wrong signal sometimes. You see, dengan sikap anti akal, banyak juga di kalangan kita masih anti sains. Betul tak? Bukan susah nak dapat. Cek je kat YouTube grup-grup yang kita kata sebahagian Melayu tok-tok ni kan. Awak akan jumpa. Scroll sikit je awak akan jumpa. Sikap anti sains yang melampau. Itu jenayah kepada agama. Itu anti-Islam sebenarnya. Itu menyumbang kepada Islamofobia antaranya. Kalau orang bukan Islam melihat orang Islam ni cinta kepada ilmu, mempromosi ilmu, cinta kepada sains, bukan saja sains, politics, economics, moral, filosofi dan sebagainya, mereka akan tertarik untuk belajar pasal Islam. Akhirnya Islamofobia itu akan turun. People fear what they do not know. Orang takut kepada benda yang mereka tidak tahu. Sebab tu bila kita tengok komen-komen isu yang upacara itu kan, komen mereka tu datang daripada kejahilan. Dia bukan datang daripada ilmu. Bukan mereka, saya dah baca Quran, saya dah baca hadis Muhammad, saya dah baca sirah Muhammad, maka betul lah agama Islam ni agama yang sangat berbahaya. Agama yang bodoh, yang menyokong kebodohan. Awak tak akan jumpa komen macam tu. Awak akan jumpa komen-komen yang awak tahu mereka tak baca Quran. Awak tahu mereka tak pernah belajar agama dengan sungguh-sungguh. Islam khususnya. Mereka tak pernah baca sirah Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Akhirnya keluar komen-komen yang penuh dengan kebencian. Penuh dengan kebencian. Jadi itu kritikan saya pula kepada orang-orang bukan Islam. Saya ulang lagi sekali. Mana-mana orang bukan Islam yang mendedikasikan secara serius waktu mereka untuk faham agama Islam ini dan berfikir panjang. Kalau tak masuk Islam pun, kebencian kepada Islam tu akan sangat berkurang. Ini cabaran saya kepada kawan-kawan bukan Islam kita. I am not teaching hatred, ya. Am I teaching hatred now? No. Saya nak ajak dengan baik. Dalami agama Islam dengan betul. Learn from the experts of Islam. Jangan awak pergi baca sendiri, awak pergi baca daripada page-page yang Islamophobic ataupun daripada musuh-musuh Islam, lepas tu awak buat orang musuh. Itu tak adil. Macam saya nak belajar agama Kristian pun, saya kena tanya Christian experts. Kita kena belajar, kita kena baca Bible, kita kena tanya pakar-pakar Bible tu sendiri. Kita tak boleh baca sendiri Bible, lepas tu buat rumusan kami. Umat Islam tidak diajar begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ingat, orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Setiap subjek matter ada expert dia. Kan? Kalau awak nak baca sendiri tanpa tanya expert, boleh. Tetapi jangan terlalu confident dengan pendirian awak. Just say, this is what I think I understood. This is what I believe in for now. But I may be wrong. Itu cara yang tawaduk. Tapi, bila awak dah jumpa expert, awak dah tanya, akhirnya awak kata, tapi saya tetap tak setuju, then you can have a very strong opinion of it. Tapi selagi you tak pergi kepada tahap yang tertinggi, you can have your opinion. Saya tak kata awak tak boleh have that opinion. You can. But to be too confident of it, bagi saya, Taurat macam ni. Padahal tak pernah baca langsung. Tak boleh lah. Kan? Atau baca sendiri, baca translation. Tak pernah pergi kepada, tak pernah check tentang manuskrip yang ada, perbezaan edition yang ada. Kan? Sama juga awak nak faham agama Buddha, awak kena tanya Buddhis yang practicing, yang ada ilmu, bukan saja jiran awak. Kan? Sampai baru saya tahu Buddhism, saya tanya saya berkawan, dia Buddhis Ustaz. Dia expert tak? Dia faham tak apa dia cakap? Dia baca tak buku dia? Dia pun tak tahu, hang pun tak tahu. Dia pula tanya you pasal Islam, you pun 2 kali 5 juga. Akhirnya dua-dua timbul salah faham kepada agama masing-masing. It's okay untuk tanya jiran. It's okay untuk tanya bukan expert. Setakat untuk tanya pengalaman dia. Betul? Tapi untuk awak ada gambaran yang objektif tentang agama tu, we have to do more. Ustaz, leceh lah macam tu Ustaz. Islam macam tu lah. Kan? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut benda yang kamu tak tahu. Betul tak? Nak tahu sesuatu, kena ambil tahu dengan cara yang betul. Lepas tu baru you form your opinion. Ustaz, tapi macam tu kita tak boleh nak pilih agama yang paling benar macam ni sebab kita tak tahu agama lain macam mana. Ustaz sekarang nak belajar sampai ke tahap tu baru tahu. Tak. That's not what I'm saying. Saya pernah menekankan sebelum ni. Awak boleh in general tahu the claims of all religions. This one you don't need to study for 4 years in Bible schools. You just meet Christian scholar, ask them, can you summarize to me what is Christianity? For a lay person, what does Christianity have to offer? What is the main tenet of Christianity? Kalau padri itu duk pusing, itu salah dia. Kan? For religious expert,
he or she will be able to summarize to you. Okay, Buddhism is about this. It's about combating samsara. It's to achieving nirvana. Kan? It's to be peaceful with everything. Right? To remove the self, to negate the self, contoh. Buddhism akan berpusing-pusing dekat situ. You ask the Christian, you say Jesus died for your sin, right? You will attain salvation by accepting that the Son of God died for you. Kan? You ask Judaism pun dia boleh kata believe in one true God, but banyak berkisar pada the Jewish people. Betul tak? Hinduism susah sikit sebab Hinduism ada kata it's not a single religion. Kan? It is philosophies. Sebab tu bila kita kat setuju dengan Hindu A, Hindu B kata itu lain, aku percaya lain. Kalau kita nak tanya diorang, okay, apa kepercayaan you all yang you all agree? What is the common denominator? A common belief that all Hindus agree. I think they will have a trouble finding it. If I'm wrong, please correct me. If you have a belief system that all who claim to be Hindus agree, then I tarik balik my statement. But as far as I learn about Hinduism, I tak jumpa. Maybe there is Hinduism. There is Hinduism. Like, you can believe in whatever you want to believe in. Right? Maybe. Because there are some Hindus who said that. Like, in the end of the day, we are God. Kita Tuhan. Jadi kita tentukan apa kita nak pilih. No, I'm not making fun of Hinduism. I'm not mocking Hinduism. I've heard from Hindu experts saying that. Right? You are God, I am God. Kan? So, bergantung kepada apa kita nak percaya. So, in that sense, they are being consistent with their belief. In that sense. Right? Diorang pelik dengan Islam sebab ada satu law, semua orang kena ikut kan. Beza pandangan tu sikit-sikit je. Kita tak ada. You can believe whatever you want to believe in. Kita semua avatar kan. Avatar kepada some Hindus believe that. I'm not saying all Hindus believe that. But Hinduism maybe bagi saya susah sikit nak summarize. But other religions, you boleh summarize in one sitting, boleh explain. So don't tell me, Ustaz, you are making it so difficult until it is almost impossible for anyone to actually be sure about anything. Tak, saya dah nafikan benda tu dengan mengatakan bahawa klaim utama agama-agama ini boleh difahami in one sitting. In one whole day actually, you can already know. And from these claims themselves, many people can already make up their mind. Which one makes the most sense? Which one is more harmonious with logic? Which one is more rational? While not neglecting the compassionate part, while not neglecting the aspects about love and compassion, in the same time talking about justice, I think in one single sitting dah boleh dah. Dah boleh. So, penekanan saya sekali lagi kepada orang-orang yang ada Islamofobia, benci sangat kepada Islam ni kan. Saya cabar awak belajar Islam daripada experts dan berfikir panjang dengan jujur bila awak bersendirian. Jangan duk bincang dengan kawan-kawan. Awak duduk dengan Islamofobik yang lain-lain, of course lah. Awak akan segan untuk berbeza. So, seorang belajar daripada expert, lepas tu balik awak fikir dengan jujur, sendiri. Tanya soalan tu kepada diri awak. Kenapa aku tolak benda ni? Apa yang salah pada benda ni? Apa yang salahnya kepada orang Islam nak percaya Tuhan itu Esa? Apa yang salah kepada orang Islam ni begitu setia dengan Tuhan yang Esa dia dan dia sangat sensitif dengan yang lain-lain mendakwa sebagai Tuhan? Apa salahnya di situ? Apa salahnya dengan orang Islam yang berpegang kepada halal dan haram? Kan? Sampai ada pihak yang kata, orang Islam ni leceh ya. Macam-macam benda haram. Itu haram, ini haram. Kan? Kita nak jemput orang Islam datang majlis kita, macam-macam benda nak kena jaga. Kan? Kalau orang Islam nak jemput kita, kita okey je. Kan? Kita apa benda pun kita makan. Kan? Kau nak sembah Tuhan apa pun, kau sembah lah. Tak ada masalah. Aku tak kisah pun. Is that better? Is that more truthful to your religion? Siapa yang sebenarnya setia kepada dan jujur dengan agama dia? What is religion in the first place, right? Kita kena tanya soalan-soalan macam ni kan. Can you say, oh, I believe that the only true God is so and so, but I'm okay if I attend to your majlis, you worship another God, I don't feel anything wrong with that. But still you say you love your God, right? You're jealous about your God. But when you see something to you, it doesn't matter. To me, it does not make sense, right? It does not make sense. So, yes. Cuma Ustaz, biasanya antara Muslim ni,
ada few Muslim dia akan kata, oh, I go to a non-Muslim gathering, I okay je kan? I okay je, my akidah is not shaken. Yeah. Jadi macam mana kita nak deal dengan perkara ni? Ya. Okey, betul. Komen tu yang saya kata tadi, orang Islam juga kita ada tangan di dalam ni. Kita punya jenayah juga. When these Muslims, when they say, oh saya okey je, saya tak perlu dikawal benda-benda macam ni. Padahal Datuk Dr. Nur Gadot tu contoh, dia keluarkan penjelasan, ajaran, panduan, garis pandu. Dia tak kata pun kalau hang tak buat ni, hang akan masuk penjara. Dia memberikan pandangan dia sebagai seorang mufti, dia belajar. Dia belajar bertahun. Hang yang komen-komen macam ni belajar berapa lama? Kan? Dia bagi panduan yang you nak sensitif sangat. Kenapa? Ini saya tak faham kadang-kadang orang Islam ni. Dia rasa hidup dia dikawal sangat. Kamu nak datang macam sorry to say, kamu nak pergi buat maksiat privately pun, you rasa ada orang nak pergi ketuk pintu you juga. Dia buat kat rumah you, na'udzubillah min zalik. Orang Islam nak pergi minum arak kat dalam rumah dia sendiri. Ada government letak CCTV ke apa benda ke. Dan berapa ramai orang Islam kita yang buat jenayah, buat maksiat dekat negara Malaysia. Tahu tak? Yang pergi, na'udzubillah min zalik, yang pergi langgar pelacur, yang datang temple, yang melakukan syirik, yang jumpa tukang sihir. Ada ke kerajaan dia pergi duduk sibuk, pergi cek kamu, pergi... Adalah sebahagian yang cuba buat. Yang bagi saya, itu adalah untuk menjaga keamanan masyarakat. Baru-baru ni kan, isu ada Karen Tang, poster dekat Terengganu kan. Isu LGBTQ kan. Yang duk bising siapa? Geng-geng human rights ni. Kan? Tapi kalau dia duk promote, dia kata ini freedom. Kan sepatutnya kita juga menggunakan label tersebut. Kita kata ini freedom lah. Kan? You can say your piece, we can say our piece. Kan? Yang bagi kami, sorry? Orang bukan Islam dekat Pantai Timur ni dia lain sikit. Dekat Pantai Timur, dekat daerah utara ni bagi saya lain sikit. Dia ada proses asimilasi yang telah berlaku. Dan mereka bersetuju untuk berasimilasi. Itu yang saya tak kaji lagi. Kenapa? Orang-orang bukan Islam di Pantai Timur, di daerah utara, mereka bersedia untuk asimilasi. Tukar bahasa, gaya. Kan? Siapa keluarga Cina dekat Kelantan tu, yang popular tu? Mek Yun kan? Mek Yun punya family kan? Why were they willing to do that? Some tak bersedia. Insist tak nak cakap bahasa Melayu, tak nak belajar bahasa Melayu, tak nak belajar pasal Islam, tak nak tahu pasal orang Melayu. Tapi kenapa mereka bersedia? Silakan kalau ada pandangan. Ini soalan Ustaz. Adakah menurut pandangan Ustaz kan, adakah asimilasi itu disebabkan kerana di Pantai Timur dia kurang gerakan politik yang tertentu yang chauvinis yang anti-Islam, Islamofobia ni berbandingan di pantai barat dan bandar-bandar besar ni kerana kepentingan politik dan juga ekonomi. Bagi saya konsisten sebenarnya kalau kita tengok. Betul lah. Pattern tu ada. Bila ada parti tu dia memang jadi macam tu. Sebab bila kita tengok sejarah dia, perjuangan mereka memang membawa kepada Islamofobia. Walaupun mereka menafikan. Satu perkara berkenaan dengan PAS yang saya kena puji. Ya. Walaupun kita mengkritik banyak juga PAS ni. Tapi PAS, satu perkara yang Rafizi Ramli pun baru puji. Kan? Persepsi masyarakat, parti mana yang paling kurang rasuah. Kan? Se-Malaysia dikatakan bancian itu dilakukan adalah kepada PAS. Dan kita pun tak dapat nafikan lah. Memang betul lah yang paling kurang didakwa kat mahkamah apa semua adalah memang PAS. Dan jadi bagi saya itu adalah satu sumbangan PAS di kalangan ahli politik ini, sumbangan yang baik. Satu lagi, PAS juga sebenarnya sangat menghormati multiculturalism dan multi-religiosity. Dan PAS selalu ulang apa? Kita ada apa? Patung Buddha yang besar kan? Dekat Pantai Timur, kan? Dekat utara. Yang dia kata apa, yang berdiri ada, yang baring ada, yang duduk pun ada kan.
Dia orang selalu ulang benda tu. Dan bagi saya, they have the right to do so. They have the right to do so. Dan kalau tanya, saya sebenarnya dihubungi oleh satu orang bukan Islam yang dia kata saya duduk, dia Singaporean tapi dia pernah duduk Kedah dan sebagainya, dan dia kata they are very good in terms of menghormati agama lain. So benda ni diakui oleh orang-orang bukan Islam yang duduk sana. Yang tak duduk sana yang banyak bising. Yang tak duduk sana yang banyak bunyi. Jadi saya menghormati dan saya tabik spring kepada PAS kerana sebenarnya PAS dia tidak ada fobia dan tidak mengajarkan fobia kepada agama lain. Tapi saya tak katalah semua wataknya begitu. Sudah tentu di kalangan mereka ada yang ekstrim, ada yang melampau. Tapi sebagai sebuah parti, mereka tidak ada perangai yang macam tu. Kesilapan ada. Individual, isolated cases ada. Tetapi sebagai sebuah parti, tanyalah. Tak percaya, tanya orang-orang bukan Islam yang duduk dekat sana. Apa persepsi mereka kepada PAS? PAS pun ada penyokong orang bukan Islam. Betul tak? Mereka ada kumpulan orang-orang bukan Islam yang menyokong PAS. So, bagi saya, PAS, ini kekuatan you kena betul-betul jaga your image dalam benda ni, dan you can actually gain traction. Kan? You can actually gain traction in the next election. Ini dah foreign interference. Ini hanya pandangan saya dan saya punya admiration kepada beberapa perkara yang mereka buat. Bagi siapa yang kata dia ni covert PAS member ni, hang tak faham kan. Kami ada kritikan-kritikan yang serius juga kepada PAS kan? Jadi itu pandangan yang saya sokong lah sebenarnya. Ada satu parti ni yang duk instigate benda ni. This is real lah. Apa kita tengah cerita apa tadi? Silakan. Jadi kita puji Pantai Timur kan. Kalau kita observe di Pantai Barat ni juga, kalau dia tengok sejarah sebelum mereka, sebelum wujudnya parti-parti politik yang hari ini wujud di Malaysia ni, ada juga kumpulan-kumpulan masyarakat kaum Cina yang dah datang ke Tanah Melayu ni jauh lebih awal. Dan mereka dah berasimilasi dan mereka bahagia je. Dan contohnya di Melaka kan, kumpulan Baba dan Nyonya, mereka pun bercakap Melayu fasih. Makanan pun makan lebih kurang kita. Ada yang masuk Islam semua kan. Islamofobia tu pun tak ada. Tak ada. Yalah, bukan kita kata mereka setuju dengan semua yang orang Islam buat. Mereka tetap ada agama mereka. Ada yang masuk Islam, kan ada berkahwin campur. Tetapi kita tak dengar lah isu Islamofobia. Sedangkan kita tahu orang utara ni, orang Pantai Timur ni, dia orang punya Islam tu lebih, macam nak cakap ni, kena hati-hati sikit ni, konservatif dan tradisional kan. Dan lebih tradisional, dan kita dalam bahasa mudah kita kata kuat lah, lebih kuat lah. Bukan saya nak kata orang Johor ke orang Selangor tak kuat beragama, wallahi tidak. Tetapi dari segi menunjukkan syiar itu, mereka lebih berbangga dengan syiar Islam dan mereka lebih menunjukkan bahawa mereka ni Muslim dan mereka berbangga dengan identiti mereka. Saya tak kata orang Selangor, orang Johor tak macam tu, orang Melaka tak macam tu. Astaghfirullah, bukan tu yang saya sampaikan. Tetapi identiti tu lebih jelas. Dan kebanggaan mereka tu sangat jelas. Berbanding dengan sebahagian orang-orang yang in some parts of Malaysia. This is my observation as a foreigner. Okay? Jangan rasa tergugat sangat ni interfering. Jangan rasa tergugat, ni pandangan je. Silakan. Saya tahu Malaysia tak kancung sangat. Jadi Ustaz, if we look at PAS ni, it seems to me they are very successful di rural area, and I think Rafizi pun he alluded to this urban-rural divide and how he characterizes this. I don't quite fully agree with his characterization of the information level of the rural voter. Cuma, we talk about PAS, do they have some prospect to what should they be doing to get the urban voter, the less sebab it seems to me that dia comfort zone lah. Dia duduk di utara, dia duduk di Pantai Timur, all is very nice, tapi that's it lah.
there's no way forward to them. What are they even doing nak engage dengan Muslim di bandar? And kita baru je cerita parti lagi satu tu yang chauvinist tu. What are they doing against them? Seems to me like they're not doing anything. Bagi saya, alah, nak bagi pandangan politik buat ni. Kalau sebahagian watak-watak tertentu dalam PKR boleh keluar atau sudah tidak relevan lagi, pakatan antara PAS dengan PKR will be a very good pakatan. Selepas watak-watak tertentu keluar, not the current state, not the current state. Sebab apa? Sebab PKR punya reach to non-Muslims masih okey dan masih kuat. Dan PKR ni dia bermula sebagai ABIM kan. So dia orang punya orang ABIM banyak kat dalam. So dia orang punya kefahaman kepada agama Islam tu alhamdulillah. UMNO dah banyak hilang vote orang-orang bukan Islam. Dan apa yang Rafizi paparkan hari tu, dia orang pun semakin hilang sokongan daripada bangsa Cina dan juga bangsa India. Undecided dah semakin banyak sekarang ni. Dua-dua yang tak bersama dengan PN dan juga tak bersama dengan PH. Blok ketiga ni dia semakin besar. The indecisive group ni. Diorang ni akan swing. So, parti-parti ni akan cari diorang ni. Akan berlumba untuk dapatkan mereka punya. You know, pakatan-pakatan ni pelik-pelik kan. You don't expect. Ada kata, anything but this party, anything but that party, anything but this watak, anything but that watak. And then, suddenly you see, they are together. Betul tak? Ada orang joke dengan saya, Ustaz pakatan apa? Saya kata saya pakatan PAP dengan PAS. Joking kan? Don't take it seriously. Tulis. So, we hope for good things to happen in this part of the world. Saya sebagai orang Islam, saya nak beritahu kepada kawan-kawan bukan Islam kita, there's nothing for you to fear actually. Kalau you ask the right people and orang-orang yang sepatutnya menyampaikan tentang Islam tu, menyampaikannya, dan awak pun bersungguh-sungguh untuk belajar. Awak bersungguh-sungguh untuk belajar. Mungkin ada yang tanya, buat apa aku nak belajar? Apa sibuk-sibuk nak belajar agama Islam? I don't care about religion. I just want to live my life. Bagi saya, it's quite irresponsible lah. Sebab apa? You living in Southeast Asia. Southeast Asia punya population 40%, 40% Muslims. Including Thailand, Vietnam, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Thailand. 40% Muslims, meaning the Muslims are the majority. Christians around 20%, Buddhists around 20%, and other religions. Takkanlah you nak hidup dekat sebuah benua ataupun kawasan, bukan benua dekat Asia Tenggara ni region, archipelago, the Malay archipelago lah kita katakan, gugusan pulau-pulau ni. Takkan you tak nak tahu dia punya agama majoriti dia kan? Wouldn't it be more helpful for you kan? You akan lebih senang buat bisnes, you akan lebih banyak kawan, you akan lebih bagus you punya political maneuvering you kan? Takkan you are telling me the lesser people you know the lesser you know about the religions in the region, the lesser good relations that you have with the people in the region, the better for you politically. No kan? Tak ada orang politik akan cakap macam tu. Orang politik yang cerdik dia kata lebih banyak kawan lagi bagus. Lebih banyak agama you faham lagi bagus. You boleh faham sensitivity orang yang berbeza-beza. So you living in Southeast Asia, of course you have moral responsibility actually to know the majority of the religious people in your area. Sama juga seperti orang-orang Islam, kita juga ada tanggungjawab untuk faham agama-agama lain juga kan, supaya kita dapat hidup secara harmoni, supaya kita tidak melanggar sensitiviti masyarakat tanpa sebab hanya kerana you percaya you agama Islam, you agama paling benar, you boleh main langgar je cakap tentang agama lain. Tak boleh. Itu tak bertanggungjawab dan itu tidak Islamik. Allah juga mengingatkan kita, jangan kamu suka-suka duk mencerca Tuhan-Tuhan agama lain. Sebab apa? Itu akan undang counter reaction yang tidak baik. Diorang juga akan melakukan yang sama. Itu kan mengajar kita supaya menghormati satu sama lain.
Allah juga mengingatkan kita, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini adalah ayat harmoni. Sebagai orang Islam, bila kita cerita pasal harmoni dengan orang agama lain, dengan bangsa lain, kita kena ulang ayat ni. Orang bukan Islam hang tak payah takut dah, tak perlu takut. You hanya beritahu orang Islam, kalau you nampak orang Islam ni jadi macam kasar ke ganas sikit, suruh dia come back to your religion. Please read your Quran. Please read the seerah of your prophet. Problem will be solved. Tapi kalau you biarkan dia orang duk jadi lone wolf, duk belajar Islam daripada internet, itu you patut bimbang. Tapi kalau you suruh dia orang balik kepada agama yang betul, ajaran yang betul, dia orang akan kembali menjadi rakyat yang baik. Dia orang akan kembali jadi contributing a citizen of a country dan akan buat baik kepada masyarakat. Ayat apa tadi yang saya bacakan? Saya terjemahkan. Allah tidak pernah menghalang kamu, umat Islam, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka-mereka yang tidak menghalau kamu keluar daripada rumah, tidak membunuh kamu kerana agama kamu, dan tidak menghalau kamu keluar daripada rumah-rumah kamu. That's exactly what Israel is doing to Palestinians. That is why apa yang it's legitimate yang dilakukan oleh, sebab apa? Cukup syarat ni. Mereka dihalau keluar dan agama mereka juga dicerca dan dihina, dan benda ni, konflik ni ada juga kaitan dengan agama, bukan sahaja konflik politik. Okey? Jadi orang bukan Islam tak perlu bimbang. Kalau orang-orang bukan kawan Islam awak ataupun jiran-jiran Islam awak ni dah jadi kasar, awak quote mereka ayat ini. Awak nukil ayat ni. Kalau mereka kata, hey, hang bukan Islam, suka-suka nak nukil ayat Quran, kata Ustaz, no, cadangkan. Biar mereka marah saya, tak ada masalah. Awak nukil ayat tersebut dan ingatkan kepada kawan-kawan Islam awak bahawa I've been good to you. Saya tak halau kamu keluar daripada tempat kamu, dan saya tidak membunuh kamu berdasarkan agama kamu. Kamu boleh buat baik kepada saya. Kamu tak perlu untuk berkeras dan berkasar dengan saya. Dan itu adalah ajaran agama kamu. Okey, itu adalah ajaran agama Islam. Silakan. Sorry? No? Okey. Kadang-kadang orang Islam ni bila dia baca berkenaan konflik-konflik sedunia ni, dia mula pandang orang-orang bukan Islam ni sebagai musuh dia. Saya tak nafi, ada orang Islam yang macam tu. Biasanya yang tidak berfikir panjang lah. Itu adalah satu perkara yang tidak baik lah. Dan berbahayakan. Sebab kita tidak boleh melihat sebuah agama ni sebagai monolitik. Monolitik ni sebagai semua orang yang menisbahkan diri mereka kepada agama tertentu, mereka patut bertanggungjawab ke atas apa yang orang-orang lain dalam agama yang sama buat. Ini adalah tuntutan yang tidak wajar. Ataupun dia agama sama, dia buat A yang tak baik, maka dia ni agama yang sama dengan dia, confirm dia setuju. Itu tak betul. Tapi simplistic thinking akan buatkan kita berfikir macam tu kadang-kadang. Tak kurang juga orang-orang Islam yang akhirnya jadi anti-Semite. Anti-Semite ni kalau dirujuk kepada Yahudi lah. Anti-Semite ni orang Islam tak boleh jadi sebab Nabi kita adalah Semitic. Nabi kita Muhammad adalah Semitic. Orang Islam sebenarnya impossible jadi anti-Semitic. But if what you mean by anti-Semitic adalah anti-Jew, ada orang Islam yang terjatuh dalam lubang anti-Jew juga. Betul. Khususnya bila konflik dekat Palestin ni sedang intens, ada je orang-orang Islam yang bercakap benda-benda yang tak sepatutnya disebut oleh seorang Islam. Akhirnya jadi racist. Sedangkan benda tu adalah bercanggahan dengan agama kita. So, manusia adalah manusia. Manusia bila dia terlalu emosi, bila akal dia tidak berapa kuat untuk menghadang diri dia, untuk melakukan kesalahan, bercakap yang sembarang, maka akhirnya terlakulah benda-benda macam tu. Maka orang bukan Islam pun boleh terbuat macam tu. Bila mereka dengar kisah-kisah Islamofobia datang daripada negara-negara tertentu, akhirnya mereka timbul kebencian kepada orang Islam. Seruan saya begini, obatnya adalah ilmu. The medicine is knowledge. Okay? Sama kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Orang Islam bila tambah ilmu tentang masyarakat lain, tambah ilmu tentang agama-agama lain, maka awak punya kebencian kepada orang-orang agama lain juga akan senang hilang. Sama juga dengan orang bukan Islam. Bila awak mendalami agama Islam dan awak bercampur dengan orang-orang Islam, maka awak akan faham bahawa
kebencian ataupun Islamofobia yang dialami ataupun dihidapi oleh orang-orang tertentu, itu sebenarnya adalah kesalahan mereka tidak mendalami agama Islam ataupun mereka ada political agenda. Okey, ada political agenda. Jadi apa yang saya nak sampaikan dalam sirah ini tadi, bahawa orang-orang ramai yang masuk Islam terlebih dahulu mengikut para nabi, biasanya mereka ni akan dipandang sebagai orang-orang bodoh. Ini termasuk dalam Islamofobia yang saya nak bahaskan tadi tu. Islamofobia ni bukan saja membenci tetapi memperlekeh, meremehkan, menghina, memandang enteng. Dianggap sebagai orang Islam ni bodoh, tidak berfikir panjang, sebab tu dia masuk Islam. Sebab tu dia ikut Muhammad. Boleh percaya pula ada berlakunya Isra' Mi'raj. Kan, boleh pula terima bahawa Muhammad berkahwin dengan Aisyah dalam umurnya sekian-sekian. Boleh pula terima orang yang tertentu akan kekal dalam api neraka. Mereka memperlekeh perkara-perkara seperti itu. Seolah-olah macam ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang bodoh. Tapi saya ajak kepada kawan-kawan bukan Islam kita, fikir balik apa yang anda sebutkan. Apa yang bodoh dan di mana yang bodohnya? Explain properly. Dan saya ajak, bagi siapa yang betul-betul percaya tak memang Islam ni bodoh, Islam ni bermasalah, Islam ni adalah penyakit, Islam adalah virus, saya jemput. Boleh jumpa saya ataupun orang-orang yang lain dekat Malaysia ni ada banyak. Ataupun dekat Singapura pun nak jumpa kawan-kawan dekat Singapura kita, orang bukan Islam, non-Muslim di Singapura, nak berjumpa, kita boleh bincang-bincang. Kan? If you really think that I disagree about Islam in this matter, kan? To me, it is dangerous. To me, it is evil. To me, it is bad. Kita boleh explain. We will explain to you and you will be allowed to explain yourself. Lebih frank, lebih baik. Kalau kita duduk sembunyi-sembunyi, tak nak cerita, tak nak berterus terang, itu yang akhirnya menimbulkan suspicion. Suspicion akhirnya menumbuhkan sangka buruk. Sangka buruk akhirnya menimbulkan jenayah. Dan jenayah pun ada tingkatan. Daripada yang kecil, akhirnya akan jadi jenayah-jenayah yang besar. Okey. Minggu lepas juga kita dah bahaskan kenapa kebanyakan pengikut para Nabi ini adalah daripada golongan yang dianggap sebagai tak cerdik. Yang dianggap sebagai tidak penting dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab kita dah cerita bahawa antara sebabnya mereka lah orang-orang yang biasanya ditindas dalam masyarakat. Dan golongan-golongan atasan inilah yang biasanya akan menolak Nabi-Nabi ini. Kenapa? Kerana mereka lah yang menindas masyarakat rata-ratanya. Dan mereka lah yang biasanya mendapat manfaat daripada penindasan mereka itu. Jadi sudah tentu payah untuk mereka menerima perjuangan Nabi. Sebab Nabi datang memperjuangkan siapa? Memperjuangkan golongan yang ditindas. Jadi golongan yang menindas ni sudah tentu akan tolak dulu. Dan yang ditindas ni selalunya adalah golongan-golongan yang dianggap sebagai lemah dalam masyarakat. Okey.